相惜相好，夜色如墨浓，思念的潮水又在翻涌。对你的情太深，一夜过重，夜夜反反复复一个梦。 Jangan beli mesin basuh kereta lagi. Pasang satu muncung pancut kecil yang sangat canggih pada paip air. Memang sangat berguna. Sambungkan ke paip air. Sangat mudah. Boleh tingkatkan tekanan air. Dan mod pancutan air ini boleh dilaras. Sama ada untuk basuh kereta, siram bunga atau tanah. Lagipun muncung ini ada suis sendiri. Nak buka macam mana pun boleh. Isteri saya pun baru tahu selepas guna. Rupanya basuh kereta semudah ini. Dulu duit basuh kereta sia-sia je. Sudah guna di rumah 3 bulan. Sangat menyesal. Menyesal tak beli awal-awal. Bila ada promosi tak beli. Bila tak ada promosi kata mahal. Kawan-kawan jangan lepaskan peluang. Link pembelian ada di bawah skrin. Yang perlukan boleh order dengan yakin. Diam. Bunyi burung. Hahaha, kau gila ke? Bukan. Saya nak pasangkan ini untuk awak. Jangan beli mesin basuh kereta lagi. Pasang satu muncung pancut kecil yang sangat canggih pada paip air. Memang sangat berguna. Sambung ke paip air. Memang sangat mudah. Boleh tingkatkan tekanan. Dan mod pancutan air ini boleh dilaras. Sama ada untuk basuh kereta, siram bunga, atau siram tanah pun boleh. Lagipun muncung ini ada suis sendiri. Nak buka macam mana pun boleh. Isteri saya pun baru tahu selepas guna. Rupanya basuh kereta semudah ini. Dulu duit basuh kereta sia-sia je. Sudah guna di rumah 3 bulan. Sangat menyesal. Menyesal tak beli awal-awal. Bila ada promosi tak beli. Bila tak ada promosi kata mahal. Kawan-kawan jangan lepaskan peluang. Jangan beli mesin basuh kereta lagi. Pasang satu muncung pancut kecil yang canggih pada paip air. Memang sangat berguna. Sambung ke paip air. Memang sangat mudah. Boleh tingkatkan tekanan. Dan mod pancutan air ini boleh dilaras. Sama ada untuk basuh kereta, siram bunga, atau siram tanah pun boleh. Tekanan ni, macam tekanan orang tua berusia 80 tahun kan? Sekarang saya pasangkan pistol air ini. Tengok perbezaan tekanan sebelum dan selepas. Orang tua 80 tahun tunjuk kesan pembersihan muncung. Tekanan ni kuat tak? Tekanan ni untuk basuh kereta langsung tak ada masalah. Betul tak? Pada masa yang sama, ada mod pancuran yang tersebar. Untuk siram bunga dan sayur. Dan fungsi buka tutup air. Tak perlu minyak atau elektrik. Serta-merta jadikan air paip jadi pancuran. Bergantung pada muncung kecil tekanan tinggi Heijen Gang ini. Ia pula, kuasa air besar, daya pancutan kuat, terus sambung ke paip, air boleh sembuh macam pancuran, julat luas dan jauh. Biasanya, siram bunga, basuh sayur, cuci kereta, basuh lantai semua mudah. Kuncinya boleh laras manual mode semburan dan satu klik tutup air. Sediakan satu di rumah memang mudah. Siapa nak cepat pergi ke troli beli belah, harga memang mengejutkan.